Salam semua kawan-kawan. Hari ini saya ingin bercakap tentang adakah sekarang masa yang sesuai untuk membeli Bitcoin. Sebelum naik around Oktober last year, the founder of BitMEX, Arthur Hayes, dia berkata bahawa Bitcoin punya cycle sudah tamat dan Bitcoin tidak akan menurun. Sebab utamanya ialah dasar monetary global beralih ke arah pelonggaran, dan banyak bank mula menggerakkan kata feda. Dia kata Bitcoin tidak mungkin akan menurun seperti yang dijangkakan. Dan kenaikan harga dijangka berterusan. Sebab sebenarnya harga menurun yang dialami Bitcoin pada tahun 2014, 2018, dan 2020 terbukanya pengurangan sepertiganya blok Bitcoin, having, tetapi sebaliknya pengetatan bekalan wang QT oleh ekonomi global utama. Setiap QT akan menyebabkan Bitcoin jatuh 70% hingga 80% daripada kemungkinannya. Arthur Hayes kata bahawa dengan pelonggaran monetary global QE, Fuyih cycle akan tamat. Pasaran tidak harus bergantung semata-mata pada pengalaman lalu untuk meramalkan harga Bitcoin. Bila Arthur Hayes bagi statement itu, harga Bitcoin around $110,000, tapi harga hari ini 77,000, sudah menurun 30%. Oke, sekarang kita cerita tentang strategi. Pada Februari, the founder strategy, Michael Saylor, dia ada post maklumat tentang Bitcoin Tracker. More Orange, kalau berdasarkan pattern masa lalu. Selanjutnya strategi keluar hari ini post Bitcoin Tracker. Isak kita mungkin boleh melihat berapa banyak Bitcoin yang mereka beli. Pembelian terakhir adalah pada bulan 26 Januari. Apabila mereka membeli 2,930 biji Bitcoin yang bernilai $90.61, dengan jumlah keseluruhan $264 million United States dollars. Pada masa ini, mereka mempunyai total around 712,000 biji Bitcoin. Dengan average cost 76,000 United States dollars. Harga sekarang Bitcoin ialah 77 United States dollars ribu. Hanya $1,000 lebih tinggi daripada average cost of strategy. Pada pendapat saya, kalau ada yang paling nak beli Bitcoin the long term, sekarang adalah masa yang sesuai untuk membeli. Yang long term pu saja maksudkan sekarang kurangnya 3 to 4 tahun. Bahkan berapa bulan, kalau hanya boleh pegang berapa bulan saja, saya tidak recommend lah. Sebab at the moment Bitcoin menunjukkan prestasi yang sangat tidak menentu. Sudah turun 30% daripada paras tertinggi 126,000 pada Oktober last year. Next, kita cek Bitcoin Fear and Greed Index. 15 sahaja, which is extreme fear. Ini menunjukkan bahawa pelabur terlalu bimbang. Jadi ini mungkin peluang membeli lah. Kalau suka video saya, tolonglah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Video ini adalah untuk tuan maklumat pasaran dan pendidikan sahaja. Semua pandangan dan pendapat